Sujimi ingin bawa anda masuk ke dalam untuk melihat reka bentuknya yang cantik ni. Dan Sujimi ingin tunjukkan bagaimana anda boleh ke sini. Dan Sujimi ingin beritahu satu perkara yang boleh anda perhatikan bila hari Jumaat nanti. Okey, mari kita masuk ke dalam. Tengok, bukan main cantik lagi masjid ni. Saya berada di kawasan Dewan Solat Utama di Masjid Yusof Ishak ini, dan sangat besar saya lihat, cantik sangat ni. Dan saya perhatikan di mimbarnya tu ada reka bentuk yang bermotifkan bunga orkid. Seperti yang kita tahu, Presiden pertama kita almarhum Yusof Ishak sangat suka menanam bunga orkid. Jadi itu sebab motif orkid tu diabadikan di mimbar masjid ini. Cantik nak masjid ni. Ini adalah Dewan Solat juga. Dari sini kita boleh nampak Dewan Utama di bawah. Tingkat 3 ni juga adalah Dewan Solat untuk Muslimah. Dan juga bilik persidangan, pejabat pentadbiran, dan mereka juga ada bilik-bilik seminar. Kalau kita naik ke atas, tingkat 4 itu juga adalah Dewan Solat. Di tingkat 4 juga terletak Yayasan Rahmatan Lil Alamin. Baik, saya ingin bawa anda melihat kapaknya dan berapa besar kapaknya. Going down, turun ke bawah. Masjid Yusof Ishak ini hanya boleh menampung sekitar 40 kereta. Tapi pada setiap hari Jumaat, tempat meletak kereta di Masjid Yusof Ishak ini akan ditutup khusus untuk solat Jumaat. Jadi anda harus meletakkan kereta anda di kawasan HDB lah. Bila anda masuk di sini, anda boleh masuk dari depan ni, Masjid Yusof Ishak. Tapi kalau anda naik bus stopnya di situ, dia ada satu tempat jalan di belakang masjid, ada satu pintu masuk di sana. Baik, itu saja yang sempat Sujimi rakamkan. Jangan lupa untuk menonton video rasmi yang telah kami terbitkan untuk Masjid Yusof Ishak ini di Facebook page mereka. Jangan lupa kita memakmurkan Masjid Yusof Ishak ini dan juga masjid-masjid lain yang berdekatan dengan kita. Dan itu saja. Terima kasih kerana menonton. Jika anda rasa video ini manfaat untuk siapa saja, like and share kepada mereka. Dari Sujimi Muhammad, Assalamualaikum. Jumpa lagi.